Ain Zulaika nama diberi, hidup penuh cita dan harapan, mencari ilmu tiada henti, mengejar impian dengan kesungguhan. Bersama langkah penuh keyakinan, Ain Zulaika terus berusaha menjadi insan berilmu pengetahuan untuk dunia dan juga agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Saya Nur Ain Zulaika binti Nur Amran dari Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru, JBA 1015. Pada hari ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang bertajuk Di Sebalik Jeriji Ada Bos, Ada Jos. Sebuah karya menarik hasil nukilan penulis Sarbia Samsudin. Sarbia Samsudin ialah seorang penulis Malaysia yang terkenal dengan cerita-cerita yang mengajar tentang nilai-nilai baik dalam kehidupan. Beliau suka menulis tentang cabaran hidup, keluarga dan persahabatan. Novel Di Sebalik Jeriji Ada Bos Ada Jos yang diterbitkan pada tahun 2014 mengandungi 144 halaman muka surat. Novel fiksyen bergenre motivasi remaja karya Sarbia Samsudin ini merupakan sebuah karya yang syarat dengan nilai kemanusiaan, keinsafan dan semangat untuk berubah menjadi insan yang lebih baik. Novel ini mengisahkan kehidupan watak utama iaitu Wafi yang terjebak dalam kesilapan dan akhirnya terpaksa menjalani kehidupan di sebalik jeriji besi. Penjara menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Di situlah dia mula menyadari bahawa kebebasan adalah sesuatu yang amat berharga dan tidak ternilai. Sepanjang berada di dalam penjara, watak utama berhadapan dengan pelbagai cabaran, tekanan emosi, rasa bersalah terhadap keluarga, serta pandangan serong masyarakat. Namun begitu, di sebalik suasana yang suram, wujud sinar harapan. Dia bertemu dengan individu-individu yang memberinya nasihat, dorongan dan semangat untuk berubah. Konsep Ada Bos Ada Jos membawa maksud bahawa setiap tindakan mempunyai pemimpin, panduan dan tanggungjawab. Dalam kehidupan, kita memerlukan disiplin, hormat kepada ketua dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Tanpa panduan yang betul, seseorang mudah terpesong dan melakukan kesilapan. Novel ini juga menonjolkan betapa pentingnya sokongan keluarga. Walaupun pernah kecewa, keluarga tetap menjadi kekuatan utama watak untuk bangkit semula. Kasih sayang ibu bapa dan kepercayaan insan yang tersayang menjadi pendorong untuk membina kehidupan baharu selepas bebas. Selain itu, novel ini memberi gambaran bahawa setiap manusia berhak mendapatkan peluang kedua. Kesalahan lampau tidak seharusnya menghukum seseorang itu sepanjang hayatnya. Yang lebih penting ialah keinsafan, usaha memperbaiki diri dan kesungguhan untuk berubah. Pengajaran yang kita dapat daripada novel ini adalah sentiasa bersabar menghadapi dugaan, kejujuran membawa kebaikan walaupun kita diuji, dan memaafkan orang lain membuatkan hati lebih tenang dan bahagia. Kesimpulannya, di sebalik jeriji Ada Bos Ada Jos bukan sekadar kisah kehidupan di penjara, tetapi sebuah cerita tentang harapan, keinsafan dan peluang kedua. Novel ini sangat sesuai dibaca oleh remaja
kerana syarat dengan pengajaran dan nilai murni yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan sesuai untuk murid sekolah rendah. Saya amat mengesyorkan rakan-rakan semua untuk membaca novel ini agar kita lebih menghargai diri. Sekian sahaja resensi buku daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.